Kau kena faham, okey? Ini proses untuk jadi lebih kaya. Oh, yelah. Dia ada proses Ah. dia. Kalau kau nak faham, aku ada baca itu. Aku ingat Ah. benda ni. Kalau kau ada tobek belah sini, kau akan jadi proses kaya tu lebih cepat sikit, Bob. Tak, masalahnya ni tak ada tobek. Ini aku potong rambut. Apa panggil mulut. Mulut. Okey, Bob, kau turun ke kepala kau macam ni, aku nak tengok jap. Yelah, betul lah. Orang bawa mulut ke atas ni. Oh, kau sedap kata kat aku Tak adalah, gurau je lah, Bob. Buat orang kaya Tak kita adalah, jadi Bob. orang Aku kaya. gurau je lah. Allah, Bob. Dah kaya pun terasa. Tu apa Nampak, panggil Bob? mulut kosong belakang. Okay, Wan. Aku nak buat challenge satu dengan kau, dengan Celih, dengan Ryan. Apa? Okay. Kalau dalam 6 bulan lagi, aku boleh kurus, besar-besar Celih lah. Tak, kalau aku 6 bulan lagi, aku boleh kurus besar kau boleh. Okey. Okay, aku nak kau 3 orang botak. Sekejap, Bob. Aku nak kau besar aku. Besar, kau tak dapat lah 6 bulan. Fikir logik. sekarang berat ke apa, Bob? Okey, sekarang berat ke apa? Sat. Bok nak jadi badan macam Celih, betul? Dalam masa 6 bulan. Okey, confirm dah? Sebiji badan macam Celih. Okey, on. Kalau 6 bulan kau Kalau semua tak kena dapat, botak. Bob, apa perjanjian Okey, Bob? kalau tak dapat, apa Bok nak bagi? Ikut kau lah, kau nak apa? Kau nak apa? Itu aku punya permintaan. Aku nak kau botak. Bok jangan menyesal tau. Apa Bok cakap ni? Bok cakap tak badan macam Celih tau. Apa? Apa minta? Jap. Sekarang jap. Aku nak tengok berapa bulan. 26 hari bulan Jun. So, 26 hari bulan Disember, pukul 3.05 minit. 3.05 minit. 6 bulan dah? Okey, seorang 20,000. Okey, seorang 20,000 tak banyak Bok? Tak banyak, 20,000 Bob. Seorang 20,000. On. Okey ah? Betul Okey, ah? janji kat sini ada 19,000. Kat Wan ada berapa? Kat aku ada 30,000. Kat dia? Tapi 8,000. jap. Sabar. Tapi sabar jap. Sekarang ni aku nak tanya. Aku suruh kau orang botak. Asal kau minta duit dengan aku? Kau cakap kau orang kaya. Kau nak botak apa dah, kau memang rambut tak ada. Taklah, benda lain lah. Aku okey. Kau nak dah bagi duit, tak ada kaya, masalah. Bob. Tapi sekarang ni, kalau kau nak main duit, aku pun boleh main duit. Okey, berapa? Berapa? Tak, sekarang ni nak main duit ke nak main benda lain? Aku simple sebab aku kalau boleh tak nak main duit, aku nak korang botak. Faham tak? Aku 50 kes orang pun aku tak kisah sebenarnya. Macam tu 50 kes orang lah. 50K seorang lah. Betul lah. Tapi kalau kau minta duit, aku pun kena minta duit lah. Faham tak? Dia duit Okey, je lah duit. Yen, badan dia kena mesti macam Celih. Celih. Badan Celih. Tak, okey, Ada. Celih. On je, Celih on je. tunjuk jap gambar Celih full body. Bangun leh. Ni bangun lah. Bangun je. Dia dah janji dah. Okey, dia dah janji kau on je. Kita tunjuk lengan dah. Dia tak nampak pula. Ni. Dia dah on tadi abang kakak. On lah, 3.05 bangun minit. ada on apa Boleh ni. Sikit Kita bukan malam kodok tau. Okey, try dulu. So, tambah lagi Okey, berapa 50 tadi bawa 50, 150,000. Macam ni. Macam mana? On. On. Mula nak korek pusat. Betul. Okey. Kalau 150,000, okey. Aku pun kena minta duit lah dengan korang. Minta. Tak ada masalah. Janji badan macam Celih. Tapi sebab aku punya permintaan tadi awal-awal adalah untuk nak tengok korang botak je. Botak dah boleh. Asal pula Benda. hilang ni. Apa? Tu dah boleh. Aku nak tengok korang botak. Okey. Macam ni lah. Okey. Kita buat deal lah. Okey. Kalau aku tak berjaya kurus dalam masa 6 bulan, aku push up 200. Kalau puncak 200 bagi Wan pun boleh buat. Aku tak boleh buat. Aku tak boleh buat. Ni. Kau tengok dah biasa botak bawa kita budak-budak Henry. Tapi Apa bosan Iri? juga Ibu kalau kerja suruh apa korang Iri? botak. Aduh. Betul juga kalau suruh korang botak bosan pula. Aduh. Bosan Bob. Bukan bos. Apa? Tadi apa kata? 50 pun boleh. 20 pun boleh buat. Benda Janji buat badan macam Celih. Celih dah tolong fikir ajak pada tak Celih. buat. Tadi on, sekarang goyang. Abang, Celih tolong ajak pun tak buat. Janji jadi dalam masa 6 bulan. Macam mana bos? Celik nak tolong ajar pula. 6 Abang bulan. Iri. Abang Iri guys. Okey, macam ni lah Bob.
kita orang tak minta banyak, Bok. Rezeki saya pun dah Alhamdulillah. Le pun dah Alhamdulillah. Kalau anda kata awak tak dapat capai, awak tolong wangkan dia belikan XDV boleh? Benda? Belikan 1X ADV pun dah cukup. Kita orang tengok kawan-kawan yang lain pakai ADV. Saya tak dapat apa-apa, tak apa. Nak aku belikan wangkan dia satu, apa nama tadi? ADV, motor ADV. Oh, sebiji je? Biji je tak payah. Kita orang tak nak. Saya dah ada, Le dah ada. Tak apa, kita Tapi kita kena buatlah deal tu, boleh ke tak? macam mana Wan? Aku on. Wan on. Kalau Wan tak, awak tak dapat, Wan botak. Macam mana? Mula nak korek pusat, nak bau. Aku tengah memikirkan macam mana kalau Wan botak. Dia kalau orang botak dia macam ni. Apa? Okay, apa ADV tu on. Okay, tak cakap banyak. ADV 1 tu on. Okay. Dalam masa 6 bulan, so kita akan jumpa balik 26 hari bulan Jun, bulan 7, bulan 8, bulan 9, 26 hari bulan Disember. Tahun. Boleh. 26 Disember. Minta 35 minit. dulu. Deposit dulu. Boleh, tapi Wan kena jumpa aku. Macam aku cakap tadi, apa-apa transaction, apa-apa nak minta duit dengan aku, jumpa aku duluan. Okey, boleh? Tapi Kita macam jumpa aku dekat cakap, kedai celeh. kalau aku berjaya turun berat, macam ni. Okey lah. Bila aku fikir balik, macam badan celih pun aku tengok lengan dia tadi, macam tak berapa logik lah. Okey, macam ni. Dengar dulu. Okey, 6 bulan, aku turun 20 kilo. 20 kilo tu senang je, Bok. 20 kilo tu senang, Bang Bok. sembang apa ni? Tadi macam mana? Lepas tu kau nak suruh aku jadi badan celih jugalah. Kau yang cakap. Berat ke apa? Berat aku 700 ni. Thank you, Ilham. 700 ada, Bob. Gentle. Kita tak cerita kat orang. Sumpah. apa yang 700 ya? Kalau 700 aku tak boleh buat live dah. Apa 200 lebih dia, Bok? Tak ada, tak sampai. 190 lebih. 800 dah. 179. Okey, kau turunkan sampai bawah pada 100 ni. Oh, bawah ada 100. Maksudnya 79 kilo lah hilang. Maksudnya kalau 6 bulan, 79 kilo, sebulan lebih kurang lebih daripada 10 kilo aku kena turun. Itu tak kisahlah pada pandai kau. Takkan kita nak tolong kira buat kira pula ni. Okey, boleh. Okey. Okey. Sebab setakat ADV 1 tu aku okey je, tak ada masalah pun. 10 biji pun aku boleh beli. Lupa. Yen, tadi kau cakap siap jajan belum Belum. Aduh, aku rasa siap jajan not. Ya, jajan. Siap jajan pula. Dah pula. Bok, betul-betul orang Kedah ke orang mana, Bok? Aku orang Terengganu. Aku orang Terengganu. Tapi tu aku orang Penang. Orang Penang. Makan ni makan si kandak tapi aku lahir Terengganu. El Capul. Tapi Bok nak buat badan penting kan, Bok? Aku memang, okey, dia macam ni. Aku ni tak jumpa lagi orang yang boleh betul-betul ditunjukkan yang aku teringin nak jadi badan macam dia. Tapi badan celih ni, bila aku tengok balik, aku cakap, style juga badan dia. Makdil. Bob tak tengok pergi Memang batang lawan. Tengok badan Wan. Tengok Wan. Tengok badan kawan. Wan, tunjuk badan kawan. Badan macam Wan. Badan Wan aku Ya, aku tunjuk, Bok. makan zaman juga Saya cukup rasa thank you. Badan fighter, Bob. One champion Bok dia memang thank you video. If I was you, I would cut up my wrist. Terima kasih. Hey, badan macam Wan ni, makan zaman ni. Makan zaman. Makan zaman ni. Makan apa? Makan zaman dia kata. Makan zaman. Masuk kau tak boleh, Bok, kalau badan cakur. Tak boleh lah. Badan cakap ni tak logik lah. Tak logik ni, kalau badan kecuali cakap aku jadi memang tak mampet logik lah. Lah badan cakur memang kau takkan logik sebab pelik Gila. Payung sikit pada Bok. So Bok payung. Bok, payung sikit, Bok. Tengok, aku nak tengok kau bodybuilder macam mana, boleh tak? Aku tak boleh buka baju. Asal, nampak tak Orang kaya. Kena ni tak lah. Aku tak kena. Tak kena, bukan? Kena ban. Tak, dia tak kena. Eja, Bob. Jangan dia tengok seluar kau je. Sekejap, Bok. Lagu, Bok. Lagu. Mesti dia macam Yakuza. Ada perut Okey, aku ada lagu untuk kau, Bob. Okey, Bok. Kau buat. Okey, kau hilang dulu, Bok. Hilang dulu. Kau hilang dulu, Bob. Ni lagu ni selesai untuk kau. Bok, tepi, Bok. Bok.
Lagu ni cun untuk kau, Bok. Cepat, Aku Bob. tak boleh nak tunjuk macam rasa. Wan tadi. Abang, Separuh je, Bok. Bagus je, Bok. Slow, Bok. Slow. Tak boleh. Badan aku tunjuk untuk awet aku seorang je. oh yelah. Dah kita Pasal tiga dia- je, Bok. Tak boleh. Badan aku mahal. Abang habis semua mahal. Mahal boleh, tak lah boleh. badan dia nak. Dia makan sehari 4,000 pun tak mahal. Tak boleh Yen. Kita tak boleh paksa dia sebab dia badan dia mahal. Badan dia mahal. Tak boleh. Walaupun tapi dia Bok, beli apa baju yang- mahal, badan dia lagi mahal. Apa yang menjadi contoh kalau aku tanya aku ni dah tanya aku memang aku buat jalan terus je sebab apa? Sebab kalau ada kita susah bukan orang nak tolong dan sebagainya. Apa yang membuatkan kau jalan terus, Bok? Ada kau ada tanggungan mak ayah ke dan sebagainya ke apa boleh kongsi, Bok? Jangan. Maksudnya kan satu orang perjalanan dia diteruskan sebab apa? Orang nak kata pun lantar sebab apa? Dia ada nak cara keluarga dan sebagainya. Macam awak, Bok, macam mana? Sebab aku pernah rasa macam mana kalau aku susah aku tak ada duit. Orang tak kata kau miskin pun orang kata kat kau. Kau kaya pun orang kata kat kau. Kau mati je tak ada orang kata kat kau. Kalau mati orang Bok. Kalau Mati pun mati lah kalau orang kata. Bok. Bila kau dah mati tu maksud aku. Bila kau dah mati baru orang top ngata kat kau. Faham tak? Bila Betul. kita susah ke kita senang ke orang akan kata kat kita. Betul ke? Tak aku tanya kau je. Kalau kau miskin, ada ke orang kata kat kau betul? Ada? Kalau kau kaya, ada juga orang tak puas hati dengan kau, orang kata kat kau. Betul? Betul. Bila kita dah tak ada atas dunia baru tak ada orang kata kat kau. Betul. Bob, So sebab tu je bagi aku benda tu je sebenarnya. Aku pernah rasa susah. Jadi aku tahu macam mana bila susah ni kan kau jatuh macam mana. Aku boleh rasa benda tu. kau boleh rasa Bob Bila kau tanya apa yang menyebabkan aku jalan terus, benda tu je. Oh kau memang jalan terus je Bob. Kau tak pernah belok-belok Tak pernah. Oh dia tak pernah belok Yen. Kau walaupun jalan tu ada belok dia takkan belok. Tak belok. Okey, Lagipun macam Ryan kan? tanya tadi. Macam Ryan tanya tadi. Apa yang menyebabkan aku ni jalan terus? Sebab walaupun ramai orang kutuk aku, tapi ramai juga orang yang support aku, yang sentiasa suruh aku, kau jalan terus je Bob. Kau ni memang kau dah banyak bantu aku. Walaupun ramai orang kutuk aku, tapi ramai orang cakap, oi Bob, kau punya live, kau punya live, kau punya signal dah banyak tolong aku. Apa yang membuat Achievement kau yang terbesar dalam kehidupan kau apa, Bok? Apa dia? Achievement kau, pencapaian kau yang kau rasa kau dah capai dan boleh membuatkan kita orang ni anak-anak muda tu bersemangat ke apa, Bok? Dia banyak je sebenarnya. Bukan soal duit je. Kalau kau tanya aku dia bukan soal duit je. Duit tu duit lah. Kalau ikut achievement duit ni, ramai je orang anak muda sekarang dah achieve duit, betul tak? Tapi bagi aku, dalam kehidupan ni, duit memang penting. Macam aku cakap lah sebelum ni pun dalam podcast, duit memang penting. Tapi, benda yang lagi penting adalah, Cerita tu ke berapa ni? ini pahal ni, dia ni. Okay. Teruskan, Bok. Tekan Bob. Okay. So, benda yang lagi penting dalam dunia ni bagi aku adalah mak bapak. Ni untuk aku lah. Macam aku, achievement paling terbesar aku adalah aku dah berjaya hantar mak aku pergi haji. Bukan, dia haji ni bukan soal duit je kan. Dia adalah soal kau ni, macam mana nak cakap walaupun orang kata duit aku memang banyak, aku mampu. Tapi orang kata kalau tak ada peluang untuk mak aku pergi haji kan, tak dapat juga, kau faham tak? Betul. Tapi kalau kau tengok kan, aku kadang-kadang sedih juga anak-anak muda sekarang kan, duit banyak habis kat benda-benda mengarut. Sebab aku pun pernah je dulu macam tu waktu aku muda kan, habis kat benda-benda yang mengarut semua. Tapi macam aku cakap sampai bila kau nak macam tu? Jadi habislah dekat benda-benda yang elok sikit. Jadi macam aku cakap achievement aku paling besar dalam hidup aku adalah aku berjaya ubah apa yang aku buat sebelum ni, kehidupan aku. Bob, Faham? kalau macam tu Bob, nanti kita jumpa kat konsert Spider Raya. Jom. Apa dia? Konsert Konsert Spider Raya. Tu apa benda pula? Kita orang pergi konsert, jom. Bob, kita mosh kat situ. Kau nak ajak aku mos? Batang Bob, ni aku tolak kau main sini. Kalau mosh, Bob, bersampai orang tepi kau, Bob. Jom. Itu kalau aku tolak kau 40 km terbang. Tak, tiket dia jual besok Bob. Serius. Jom besok, jom, Bob. Kita pergi, Bob. Kau macam tak nak berkawan kita orang, Bob. Kita orang tahu Aku okey je. Tapi aku ni busy. Aku T20. Aku busy.
Jadi kau kena set jadual, set masa betul-betul. Dia Macam mana kau 20 nak sen. macam mana kau nak jumpa? Esok tiket dia jual pukul apa Wan? Pukul 11. Pukul 11. Dekat tiket Konsert to you. dia bulan 9 Bok. Tiket to you. Tiket to you besok. Boleh. Kita pergi sama-sama 29 hari bulan. Tapi event apa tu? Spider. Tam Spider lah ni. Tunjuk sikit Wan macam mana Wan. Kau buka Okay, lagu kau Wan. aku nak tanya kau. Kau pergi event, aku tanya kau. Jangan marah, ni aku bagi tahu je. Kau pergi event, dengar orang menyanyi, apa kau dapat? Dapat release tension. Best. Daripada segi dunia lah. Daripada segi dunia. Kalau anda kata kita iman ni memanglah masjid. Kita kepada Allah dan sebagainya. Kalau daripada segi dunia ni. Kita ni bukannya selalu kan melalaikan pun. Macam dapat nampak hilang. Okay. Saat tu aku faham Yan. Tapi aku nak ajar budak-budak muda. Macam bayi-bayi korang semua. Aku semua ni lah kan. Kita pergi buat satu benda ni. Biar mendatangkan hasil. Datangkan duit ke. Datangkan income ke. Tapi kalau kau pergi dengan orang menyanyi, bukan dapat duit pun. Kau Dapat. Kau macam ni. Kau pergi sana, kau bawa motor Grab. Kau bawa motor Grab. Bok dah buat macam mana tu nak ajak kami buat duit tu buat macam mana Bok? Okay, cara aku simple je. Okay. Aku tak nak sembang buat forex lah. Nanti orang cakap aku ni menjual forex lah. Apa. Okay, tak nak. Tolak tepi buat forex. Okay, Jangan tolak tepi, aku tak Bok. mau Takut paksa jatuh. orang. Okay, tolak tepi buat forex ni. Aku tak mau paksa orang. Okay. Cara aku simple je. Maksud aku adalah apa benda yang korang nak buat dalam hidup orang, pastikan benda tu mendatangkan hasil. Contoh kau pergi event. Event ni orang cakap betul macam Ryan cakap, boleh release station apa semua kan. Sebab ni kita cerita bukan korang je lah. Side budak-budak muda sekarang apa semua, realiti kehidupan hari ni. Okay? Kalau kita tengok, memang ramai yang pergi event nak release station apa semua. Tapi macam aku cakap lah, benda tu menghabiskan duit. Kau bukan kaya sangat. Kau dah lah tak ada duit. Ni contoh lah. Aku bukan cakap korang ni lah ada duit. Okey, contoh kalau orang tu Kita cerita orang kat luar sana. okey. Dah lah tak ada duit. Lepas tu kau pergi event, habiskan duit lagi. Okey, Apa macam mana kau kau tahu dapat? kita habiskan duit? Yang penyanyi tu nyanyi dia dapat duit. Okey, Kau aku yang tanya datang kau. tengok apa kau dapat. Okey, kau pergi santai nak utara tu buat apa? Kau pergi event santai nak utara tu buat apa? Itu sebab aku nak tunjuk aku gentle. Oh, nak habiskan duit. Bukan habiskan duit. Buat apa pula aku nak habiskan Lepas duit? tu kau tengok orang rem motor buat apa? Nak habiskan mak duit. Aku datang Bukan sekejap aku je cakap kawan. dengan kau, Bob. Betul lah. Aku tak cakap dengan kau. Aku cakap dengan orang kat luar sana. Aku datang sekejap je tau. Dan aku datang, aku lain Wan. Aku duit aku dah banyak. Ya, betul. Ni aku cerita orang yang kat luar sana ni tak ada duit. Kalau kau dah ada duit, Dia apalah. takkan nak cerita kat orang. Diorang ni macam ni, Bob. Diorang tak nak ada sifat penyakit AIDS. Dalam Islam ni, Bob, dia ada penyakit AIDS. So, dia tak nak ada penyakit itu sampai kat diorang. Diorang ada, tapi diorang takkan cerita. Maksudnya, diorang pergi event tu, diorang settlekan benda wajib. Maksudnya, solat dulu semua, baru dah diorang dengar lagu-lagu macam tu. Bukan lagu-lagu untuk menghayalkan diorang. Betul. Tak. Buat ibadat tolak tepi Wan. Tu semua benda wajib. Memang semua buat. Apa tu? Cerita dia sekarang ni dari segi benefit tahu tak. Orang kata apa yang benda tu apa dibagi kat kau. Kita orang jual air balang kalau kau nak tahu. Kita jual air balang kat sana. Diorang jual air balang. Celah buka baju. Okey, kalau jual air balang bagus. Maksudnya kau cari income, kau cari duit. Kita orang sambil menyelam minum air Bob. Jual burger. Tu tak apa. Maksudnya kau pergi ada tujuan untuk kau cari duit, untuk tambah income. Ini aku cakap yang datang saja bazir duit, Tak bazir ada. itu. Semua yang datang sana tak bazir duit. Sebab diorang semua buat job. Takkan semua datang jual air balang. Takkan kau boleh baca hati-hati masing-masing. Takkan semua datang jual air balang. Kita Ada lah buat online. Ada yang buat online. Jual online. Buka beg kuning. Aduh. Tengoklah Bob. Tak nak terima pendapat orang. Kita terima je pendapat dia. Aku terima. Kan aku cakap dengan Ryan tadi, aku terima. Macam Ryan cakap datang nak release trailer, aku boleh terima. Cuma aku bagi tahu balik dari side mata aku, apa yang aku nampak, kebanyakan budak-budak muda sekarang pergi event banyak habis duit. Kecuali diorang ni semua dah jutawan. Tak apalah kau nak pergi event, nak pergi duduk 40 hari pun. Diorang ada duit. Kau yang tak tahu. Aku cakap ni fakta dunia hari ni memang budak-budak event, bukan budak event. Maksudnya budak-budak yang pergi, tak kisahlah apa-apa event pun, pergi, balik, habis duit, bising. Duit aku habis lah beli tiket apa semua. Lepas tu Kan mengukar. berhabis betul lah. Kau tekan berhabis ke apa ni? Kau marah itu event duit habis ke apa ni? Kat santai nak aku utara tak kau apa. banyak duit habis ke apa ni? Aku pergi SAU hari tu, duit aku dah banyak. Aku tabur duit pun tak apa. Aku belanja orang Bob, makan. belanja kita orang tiket Aku belanja orang minum air. Aku belanja orang makan. Tu pahala. Okey, bagus. esok belanja kita orang tiket Spider to you Yom.
Tu maksud aku tu tak ada function. Apa kau belanja kita orang dapat pahala kan? Aku belanja makan on. Okey, Bob. Belanja makan. Sekarang ni, bila, Bob, kita set 12,000 kita- orang. Semua kita ajak semua. Weh, 28,000 ni jom. Kita pergi makan. Kau mengada 28,000. Kau 3 orang cukup lah. Bob, kata nak belanja. Nak buat pahala jangan kira berapa orang. Itu baik aku buka ni je. QR. Aku buka QR. Bob. Santai nak utara habis duit banyak ke apa dia cakap macam ni? Habis banyak mana, Bok? Habis santai nak taruh, Bok? Okey, santai nak utara kau habis berapa? Tak Kau adalah Bob, banyak kita sangat. Bob. Tak banyak sangat pun. Berapa? Aku habis dekat 10 ada lah. Uish. 10,000? Belanja-belanja orang makan minum macam tu je. Oh. Nak banding orang lain mungkin ada lagi banyak tabur duit pada aku. Faham. Dah aku ada kat situ, orang datang ambil gambar fans aku ramai apa semua. Aku belanja lah dia orang, menghargai orang. Bob, support kita orang sikit, Bob. Kita orang ada buat baju. Tak, Ryan memang dia cakap lah. Dia cakap nak beli. Nak bagi 20 Ryan lagi. Tak, saiz aku ada tak? Ada? Les, saya ada tak? Ya, saya, Bok. Aku 6 XL. Ada, insyaAllah ada. 6 ada. Special untuk Bob. 6 kita jahit baru lah. Kita jahit baru. Jek baru. Memang ada. Ya M tu kita koyak semua. Kita jahit baru. Aku ingat kau nak cakap ambil kain langsir tadi. Weh, takkanlah ngabok kau orang kaya lagi lah. Takkan kita nak cakap macam tu. 10 U6 AK 9,000. Tak buat lagi yo. Gila. Kau tahu aku baru tanya itu kat U6. 9,000 je. Kau boleh habiskan 10 buat apa? Hey. Macam ni Bob. Aku ada satu cara untuk orang nak mengelakkan tu. Okey, kiranya U6 tak payahlah. Kau tahu kat aku kedai gunting rambut? Rambut bawah tu ada lebih-lebih kan? Kau tampal slow-slow kat situ. Wah, kau bahagian kau bagi kat aku. Allah. Gura T20. Gura T20 orang kaya. Ni. Apa ni, Bok? Cerita ni bila nak kubur? Macam ni lawan. Daripada aku, kalau aku bagi kau, kita cerita bab ADV tadi lah. Sebab orang duk komen ni, SADV, aku dah semok dah tengok ni. Okey. Macam ni lah. Tadi aku janji nak bagi ADV kat kau kan. Betul. Aku nak buat benda yang lagi menarik. Apa dia? Okay, aku bagi kau $100. $100, 100 USD. Bukan RM100, $100. Okay, aku bagi kau $100. Tak apa, aku belanja kau modal. Kau tak payah keluar duit kau 1 sen pun. Aku bagi kau $100. Kau follow signal aku sampai kau boleh beli ADV. Hari pertama aku dah, kau tahu, aku tengok dia Yen. Benda tu baik dia pergi sell. Jahanam tu kau follow dulu. Jangan cakap banyak. Kau masuk dulu live stream aku. Tekan kan. Alamak, ada news. Aku tak nak cerita soal tak ada rugi. Sebab benda ni memang menega. Ada rugi, ada untung. Tapi aku cakap, aku tolong $100 tu sampai kau boleh beli ADV tu. Tak kot, Bob. Kalau aku ke arah tu tak kot. Kau tak nak pula? Aku tak ke arah tu lah. Maksudnya aku ke arah lain, Bob. Okey lah. Kalau kau cakap macam tu, okey lah. Aku respect Aku lah. ke arah lain lah. Maksudnya aku tak tahu. Kami tak main melayu, kami tak pandai, kami tak main. Tak nak. Macam celik ni suka berniaga, Bok. Kalau betul. ni buat try berniaga Macam- dari bawah, Bok. Bok tahu Betul. rasa macam mana berniaga dari bawah. Okey, tak apa Wan. Aku pun tak rasa. Okey. Tapi macam aku cakap, janji tu tak janji. Jangan risau. Okey. Aku boleh je nak beli kau benda tu, tak ada masalah pun. Alright. Okey, cuma macam aku cakap lah. Kau tak nak cuba tak apa. Tapi kau tengok dulu macam mana aku buat. Simple. Aku dah tengok kau hari-hari. Benda tu sunam kau buy. Bodoh apa kau? Kau masuk 2 minit. Lepas tu guys, ada news. Kau masuk sekali. Yang tu Ada yang news. kau- Alamak guys, kita cut dulu, cut loss dulu. Cut Kau loss. masuk sekali. Kau masuk cuba 2-3 kali. Okey. Kau tengok 10 pagi. Aku biasa live pukul 10 pagi. Lepas tu pukul 8 malam. Okey. Isnin sampai Jumaat. Okey. Kau tengok daripada Isnin sampai Jumaat. Okay, kau tak nak main, kau tak nak trade, tak apa, aku faham. Kau tengok daripada Isnin sampai Jumaat. Macam mana aku buat. Aku tengok Isnin sampai hari tu aku tengok Isnin sampai Jumaat lah. Kau sembang. Kau tengok sehari je. Aku tengok hari-hari. Betul. Cut loss. Ada. Benda Kau si nak Bob tengok ni dia tadi hari-hari cut loss macam mana? ni. Betul ke kau tengok hari-hari? Tadi aku tengok hari tu sekali je.
Tak kau bawa aku kat arah tu tak. Itu mungkin bidang kau lah. Aku tak nak tak nak olah lah benda-benda macam tu. Itu pendapat masing-masing betul lah. Tapi aku kalau boleh, kau cakap aku suka kepada ke arah maksudnya meniaga macam Celem, macam Ryan aja aku. Faham. Aku pun tak paksa. Tahu kau tak paksa, kau suruh tengok je tahu. Aku tak suka paksa orang. Ramai orang duk cakap aku ni nak ajak orang main forex. Aku tak ajak orang yang nak main forex. Shunam lagi, siapa beli? Bodoh. Syunam. Bok tengok dah Bok dia punya. Benda. Lagi sekali Yen. Sonic. Kita lalu. Sap. Siap dah. Dah hantar belum leh? Tinggal nak buat enjin dan nak potong. Kita tanya si Ryan. Apa benda? Tanya Ryan. Apa dia?